Apa itu wazan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam ilmu sharaf, kita akan lihat perkataan-perkataan bahasa Arab sebenarnya berasal dari kata dasar yang ada 3-4 huruf je. Kemudian perkataan ini dikembangkan menjadi perkataan-perkataan lain. Persoalannya, nak kembang-kembang tu macam mana? Confirm lah tak boleh bantai suka hati. Kena ada acuan khas. Acuan inilah dipanggil sebagai wazan. Secara literalnya, wazan atau waznun maksudnya timbangan. Macam penimbang yang korang guna kat pasar tu lah. Tapi dalam ilmu sharaf, iaitu ilmu yang kaji perubahan perkataan, wazan ni maksudnya formula atau acuan untuk bina perkataan. Formula paling asas dalam wazan guna 3 huruf ni, fa, ain dan lam. Ketiga-tiga huruf ni bergabung jadi fa'ala. Kenapa kita kena tahu wazan ni? Sebab dari satu kata dasar, kita boleh cipta berpuluh-puluh perkataan lain cuma guna wazan yang berbeza. Bayangkan kata dasar dia ialah huruf kaf, ta dan ba. Kalau kita letak ikut acuan asas, fa'ala jadilah kataba yang bermaksud telah menulis. Ini kata kerja yang dah lepas atau past tense. Contoh lain yang guna acuan atau wazan fa'ala ni macam dakhala yang maksudnya masuk dan juga daraba yang bermaksud pukul. Nampak tak? Bunyi dia seakan-akan sama kan? A. Sekarang kita nak cakap orang yang menulis atau penulis. Kita guna wazan pelaku, fa'ilun. Cuba masukkan huruf kaf, ta dan ba tadi ke dalam wazan ni. Jadilah katibun. Macam mana dengan dakhala dan daraba tadi? Kita masukkan dalam wazan fa'ilun, jadilah dakhilun, bermaksud orang yang masuk, dan daribun, bermaksud orang yang memukul. Senang kan? Macam mana pula kalau benda yang ditulis atau surat? Kita guna wazan maf'ulun. Masukkan huruf tadi, jadilah maktubun. Cuba teka untuk perkataan masuk dan pukul tadi. Ya, jadilah madkhulun untuk tempat atau benda yang dimasuki dan madrubun untuk benda atau orang yang dipukul. Nampak tak? Cuma tambah huruf je kat tempat yang dah disediakan dalam acuan tu. Huruf-huruf asas kekal. Inilah kelebihan wazan. Anda tak perlu hafal 1000 perkataan secara buta tuli. Faham wazan, automatik boleh teka maksud perkataan tu, kembangkan kata dasar dan cari maksud dalam kamus dengan senang. Ada banyak lagi wazan lain dalam bahasa Arab. Setiap wazan ada fungsi dan makna tersendiri. Ada yang untuk tunjukkan perbuatan yang berulang kali, ada yang untuk tunjukkan perbuatan saling berbalas, macam-macam lah. Jadi, kesimpulannya, wazan ni ialah formula ajaib yang tolong kita bina dan faham perkataan bahasa Arab dengan lebih sistematik. Ingat wazan, insya-Allah mudah nak faham bahasa Arab. Lepas ni jumpa perkataan panjang berjela-jela pun, anda dah tak cuak lagi. Pecahkan je, cari huruf asas dia ikut wazan. Ila liqa, ma'assalamah.